Satu orang kawan dengan kita dah bertahun-tahun, hari jadi kita, dia kasih kita jam, harga jam 100,000 bang. Peluk cium dia, Rin, masihlah kau lah sahabat aku dunia akhirat. Duduk tengok jam teringat kawan, nak tidur tengok jam teringat kawan, tengah makan tengok jam teringat kawan. Mahal. Jumpa kawan-kawan, kau tengok jam aku ni, si Polan ni bagi aku jam ni, baik betul dia ni, mulia sungguh hati dia lah, macam-macam kita puji dia. Tapi berapa ramai di antara kita tuan-tuan ni, kita tengok tangan kita, kita pernah teringat pada Allah SWT. Bukan kata jam 100,000 ringgit, jam 10 ringgit ni tuan-tuan ni, tak ada tangan pun tak guna tuan-tuan ni, tak ada manfaat, tak ada tempat untuk kita letakkan jam ni tuan-tuan ni. Hari ni kita pandang tangan kita, pernah tak kita rasa, ya Allah, terima kasih ya Allah, aku lahir atas muka bumi ada tangan ya Allah. Berapa ramai tuan-tuan kita ucap terima kasih kepada Allah SWT. Pandang kaki kita, ucap terima kasih kepada Allah. Kita tengok cermin mata kita, kita ucap terima kasih kepada Allah. Allah bagi kita mata boleh pandang, telinga boleh dengar, mulut boleh cakap. Allah, berapa kali kita bersyukur kepada Allah SWT. Sebab tu kadang-kadang kehidupan kita tuan-tuan dia makin lama makin susah, makin lama makin susah. Allah kata siapa yang syukur, maka Allah SWT akan tambah. Tapi hari ini kita akan syukur, kita banyak kufur dengan nikmat Allah SWT.